Hai, jumpa lagi. Okay, waktu aku beli Dash Yonkuro punya kereta, aku ada nampak juga je ni, so aku beli juga. Okay, tapi kali ni aku beli dekat Kinokuniya, harga RM59 lah. Yang ni dekat Setan, RM39.90. Kira kedai sebelah-sebelah juga diorang ni. So aku beli ni pun sebab aku memang mana-mana kereta, mana-mana karakter aku akan pick main karakter lah. Contohnya macam One Piece, aku akan beli Luffy. Dragon Ball aku akan cari Goku, macam tu lah contohnya. So aku beli dua ni, satu premium, satu regular kot. Tak sure dia panggil apa. Tapi kalau dari segi detail, aku dah tengok yang version display dia ni lagi cantik lah. Okay, tu dia tak seal, cuma aku tak buka lah, tak nak check. Aku tak pernah buka walaupun dia tak seal. Okay, yalah, dia tak seal, tapi aku tak pernah buka lah. Okay, so yang ni seal 145 Tomica. So ni aku tengok dia punya display dia tu, kurang cantik daripada berbanding yang ni. Yang ni pintu boleh buka, ada suspension. Yang ni aku rasa macam ada suspension, tak ingat. Macam ni headlight dia, aku rasa boleh buka kot, entah. Tak apa, nanti kita buat video lain. Sebab dia tak seal, aku cuba buka lah, tengok apa ada kat dalam. Right.